Review Toyota Vios HEV. Untuk Vios Hybrid ni, cc dia 1.5, horsepower combine dengan motor elektrik ada 111 PS. Video ni agak ada panjang sikit sebab Vika akan lagi details untuk review Vios ni. So kalau korang mana yang belum follow Vika lagi, boleh tekan follow dulu dan savekan video ni. Di depan dia yang jenis macam ni, lampu besar, dia light LED. Light out sini, panggil dengan tepi sini dia pakai dark grey. Ini sensor depan ada kiri, kanan. Design belakang dia jenis yang macam ni. So untuk belakang parking sensor ada 1, 2, 3, 4. Lampu belakang, lampu brake pun pakai LED, ada logo HEV. Sport ring design dia macam ni. Tayar dia 195/60/16. Kalau korang nak buat U-turn, turning radius dia hanya 4.8 meter sahaja sebab dia punya rim pakai 16. Yang ni dari tepi dia. So body kit semua dah complete. Bumper depan, skirting belakang dengan spoiler. Side mirror ada auto fold. Blind spot monitor mestilah ada. Entry untuk driver side dengan passenger depan pun ada. Visor ada, tinted ada. Ni untuk tepi pintu dia, color brown. Lepas tu sini ada design diamond sikit. Dan sini untuk adjust side mirror, lock dengan unlock dekat sini. Ada scar plate dekat 4 pintu. Dan dia ada tulisan Vios. Untuk seat dia pakai manual adjust dan semuanya full leather, tapi tengah-tengah dia akan nampak ada lubang-lubang sikit. Maksudnya kalau tengah panas, dia akan cepat hilangkan panas. So, kita cuba startkan kereta. Lepas start, akan senyap je. Tapi tengok dekat meter sini dah ready kan, maksudnya sudah boleh jalan. Sebab sekarang ni dia tengah pakai e-electric. Sebab hybrid battery ni dia masih ada 4 bar lagi. So masih boleh pakai elektrik. Kalau dah kurang sampai 3 bar, automatik dia akan tukar kepada engine. Buka aircon dulu, pusing dekat sini, tak boleh buka. Ni untuk kipas dia, sebelah sini untuk suhu dia. Okay, kat bawah sini dia ada banyak button. So first button ni untuk lane departure alert. Kalau kita langgar line putih, dia akan berbunyi dan tolong kita steering assist balik. Kalau tak nak, tekan sekali, dia akan off. Ada pre-collision system. Kalau depan kereta emergency brake kita tak perasan, automatik dia akan warning kita dan tolong kita brakekan kereta. Sebelah sini untuk traction control, ni untuk parking sensor depan dengan belakang, dan EV mode ni yang tambahan lah untuk yang hybrid kereta baru ada. Sebelah dia untuk leveling lampu, untuk lampu besar ada 0 sampailah 5 yang paling bawah, dan ada auto high beam. Tapi dashboard ni dia ada tempat untuk letak air. Untuk lampu besar, dia ada auto. Bila gelap, dia auto akan buka lampu. Sebelah sini ada wiper auto. Bila kita turunkan 1 kali, dia akan jadi auto. Kalau ada hujan, baru dia akan buka wiper. Kalau nak buat manually pun boleh lah. Turun ke bawah, dia akan jadi manual. Menu yang cepat. Untuk steering dia pula, sebelah kanan sini untuk auto cruise. Sekarang punya dia all speed. Maksudnya dia boleh sampai berhenti kosong. Ataupun maksimum dia 185 km/h. Setting dia tekan sekali. Lepas tu kita dah boleh set lah. So kat sini dia untuk jarak depan kereta, sini untuk line, dan sini untuk tambah tolak speed. And kalau tak nak, buat cancel. Drive ni untuk drive mode dia. Dia ada 3, eco, normal dengan power mode. Untuk mode call dengan ni, dengan sebelah sini, semua ni untuk yang radio punya. Bulatan kat kiri sini untuk control meter. Kita tengok information dalam meter pakai sini. Untuk dia punya steering, dia ada teleskopik. So kita boleh turunkan, naikkan, keluar ataupun masukkan steering. Jenis meter dia full digital dan dia akan nampak lain sikit pada yang kereta biasa sebab dia sudah tak ada RPM. Dia tukar kepada charge, eco dengan power. Untuk design meter pun boleh tukar juga. Ni yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dalam armrest ni dia ada wireless chargers. Handbrake dia pakai electric parking handbrake. Sebelah ada brake hold. Gearbox ni ada lain, dia pakai eCVT. So you sudah tak ada nampak ada gear manual dan dia tak ada pedal shift. Ambient light dia bukan hanya dekat bawah sini, atas sini pun sudah ada. So you boleh tekan, lepas tu dia tukar color. Untuk player dia 10.1 inci, memang besar. Okay. Dia ada datang sekali dengan Apple CarPlay, Android Auto dan PVM. Boleh nampak sekeliling kereta. So mana yang tak pandai parking tu, jangan risau, ni semua boleh nampak. Untuk dashcam depan sudah siap ada. Dia sudah upgrade version yang 4K. So lagi jelas. RFID stiker pun dah siap. Sini dia boleh letak sunglasses. Lampu dalam dia pakai LED, lampu putih. Untuk driver side dia ada cermin. Passenger no. Seat dia macam ni. Kat bawah sini ada aircon dengan USB charge.
Seat belakang untuk kiri kanan dia ada isofix, so boleh terus letak baby seat dekat sini. Untuk sebelah passenger ada cup holder kat sini. Lepas tu satu storage-nya kat sini. Untuk bonnet belakang dia pun sangat luas. Walaupun dia hybrid tapi dia tak makan luang. Okey, sebab hybrid battery dia ada simpan dekat bawah seat passenger belakang. Total size bonnet belakang dia 460 liter. Dia ada makan luang sikit kat sini sebab sini dia letak bateri kereta. Dan jangan risau, spare tire pun bagi. Sama size, sama sport rail. Airbag dia ada 6. 1, 2, 3. Dia satu katil sampai belakang. 4, yang sebelah kiri pun sama sampai belakang. 5, 6. Untuk color dia ada 5 boleh pilih. Color putih, hitam, merah, silver dengan celestic grey. Yang color baru special untuk hybrid sahaja ada color ni. Thank you so much mana yang tengok sampai sini. Kalau rasa video ni berguna, boleh tolong Biko like, komen, share kat kawan-kawan. Mana yang berminat dengan Toyota Vios Hybrid ni, boleh roadshow Biko sedia membantu tapakkan kereta idaman. Sementara ni Biko ada ready stock, siapa cepat dia tapak dulu. Ada apa part yang nak tahu pasal Vios Hybrid ni, komen je dekat bawah, nanti Biko jawabkan. Bye!